rumah dekat Pantai Cenang. Umar dengan adik nak main chailing, para chailing. Kalau korang nak tahu para chailing tu apa, dia macam boat tu akan bergerak, lepas tu kita duduk kat belakang, lepas tu terbang. Okay, let's go. Jom kita pergi dulu. Let's go, jom. Kita akan naik tu, boat tu. Rasa betul lah boat tu. Let's go guys. Jom kita naik dekat atas boat. Sekejap, kita tarik ni dulu supaya tidak jatuh di dalam. Cepat. Okey, dapat. Okay, let's go guys. Kita naik. Let's go. My God guys. Kita dah nak tu dah. Sekarang kita seram dah besar. Sama lagi jadi mau naik, ha? Sangat terlalu. Kalau first try memang lah. Kalau first time memang lah. Kalau second time okey lagi, macam time ke kali kedua, kali ketiga okey lagi. Kita tengok dia orang. Kita ni dah first time nak naik. Widih. Diorang pakai tali tu Kita dah kali dah. Sekejap, mak abang nak duduk belah sana. Jom, kita duduk belah sini. Cantik sikit. Wah, belah pemandangan. So, orang tu tengah naik. Biar dulu. Laju je tak orang tu nak naik. Ini. Tinggi ya. Oh, tinggi gila. Dia punya tinggi tu tak boleh nak cakap. Macam betul-betul guna parachute. Macam betul-betul guna tu. Nanti ni ke sini nanti ni kaki Umar yang angkat. Ya, nanti kaki Umar yang angkat ni. Nanti kaki Umar yang angkat. Oh my God. Kalau boleh nak terjun je. Tak jadilah. Tinggi sangat. First time rasa gaya macam ni. Guys, look at this. Very high. Dia mau rasa macam tu. Mu tak boleh tengok bawah. Kalau tak mau rasa macam tu. Kita tengok bawah. Nanti cantik lah pemandangan. Tengok pemandangan tu. Wow. Wih, dia congek pula. Pegang ni, jangan lepas tau. Jatuh. Jangan lepas. My God. Ya, sekejap lagi dia terbang lagi tinggi. Mana dia tahu? Kita tengah berlumba guys. Kita tengah nombor 1 ni. Tengok buat kita pada depan. Tak, masalah nombor takut sangat ni. Tinggi sangat ni lah. Ada lagi satu ke depan tu. Guys, dia bawa kita macam layang-layang. Tapi sebenarnya kita ni layang tau kalau korang nak tahu. Tapi betul pun memang kita layang. Sing tu, dia tak boleh nak bincang dulu tu. Kita dah turun dah. Dia buat kita suspend je tadi bunyi. Ting. Okay, kita akan masuk kaki dalam air. Oh, tak masuk lah. Tadi orang tu masuk. Ni kita tak masuk. Yalah. Kita tak masuk kaki dalam air. Tadi orang tu masuk. Duduk. Kelakar ni. Tapi best lah. Kita dah selamat dah. Kita dah turun dah. Oh, bukan. Orang tak tahu nak. Tadi
gaya gila lah dia. Mana lagi tau. Memang orang kata first try memang takut. Tapi second try memang orang suka. Yang kedua memang orang suka. Wah lagi lah. So kita dah sampai. Kita orang nak main jet ski pula. Tapi tak boleh sebab cuaca gelap. Terlalu gelap. Orang tu kata boleh nak bawa, boleh nak main jet ski sambil hujan. Tapi tak boleh record, nanti kamera basah, pasal rosak pula. So kita simpan, sekejap lagi kita jumpa balik. Bye bye. Tu jet ski.